Okey, kita kembali dalam Kembara Sembang Cerita Kompang dalam segmen ketiga. Masih bersama dengan Azmi dan juga Encik Mota. Okey, kita nak ke soalan cepu cemas lagi. Ni sentiasa cemas. Sentiasa cemas. Tapi nampak macam dah cool down sikit. So, kita nak tanya pasal kulit lebih mendalam lagi. Encik Mota, boleh terangkan tak sedikit kulit ni dia datang dengan bulu sekali ke ataupun dah bersih? Okey. Untuk buat kompang ni material yang penting kulit kambing. Ni kulit kambingnya. Ini salah satu contoh kulit kambing yang kami buat. Okey, kulit kambing ni hanya sesuai untuk buat kompang kulit kambing kampung. Kulit kambing kampung? Kampung sahaja. Itu pasal kuat betul bau kambing dia. Kambing kampung. Baru kita tahu. Untuk penonton kat luar sana memang tak tahu kita orang kasi penahan ni. Okey, kalau untuk kambing, untuk buat jido, guna kambing yang dah tua. Yang kambing jantan. Kambing jantan yang dah tua. Yang dah tua guna jido kalau dia tebal. Kalau untuk kompang, kita guna kulit kambing betina. Itulah. Lagi 2 tahun kan. Maknanya dia nipis sesuai untuk buat kompang lah. Okey, kalau dia ciri-ciri lain pula, memang kami sampai kulit kambing ni macam ni lah. Ada bulu tapi kami dah kikir. Dan pertama kali buang bulu dulu. Dia sampai dengan bulu-bulu sendiri lah. Dah buang, lepas tu kita pasang dekat kulit lah. Kita rendam, kita pijak. Okey, sifat yang paling bagus kulit ni, pastikan kulit ni yang bersih di belakang. Dia tak berminyak. Kalau kulit kambing yang pembekalannya banyak minyak, tak sesuai untuk buat jido dengan buat kompang. Banyak minyak tu. Minyak tu maksudnya kalau diikut teori lah, kalau kambing ni, kambing kampung yang makan rumput lagi bagus kualiti kulit ni. Kalau kambing yang makan dedak, dia berlemak, dia berminyak. Itu yang kambing yang makan rumput lagi sedap kalau untuk masakan bunyi kompang lah, kulit kambing ni. Sebab tu kami biasanya kulit kambing yang ni kami import daripada Indonesia. Yang ni kulit kambing daripada Indonesia lah. Indonesia. Yang berkualiti dan dia makan rumput. Untuk ni dia tak berminyak. Bunyi dia pun senang datang. Jadi kalau dalam contoh macam ni seko lah ni. Kambing ni. Okey, boleh buat berapa biji kompang? Okey, kalau untuk biasanya kami di kompang yang paling bagus, dia di atas kepala ni. Dia berada di tengah tulang belakang ni. Dia bulatan kat sini untuk sebiji, yang bawah ni untuk kompang kecil lah. Untuk perhiasan, kalau biasa kami buat yang paling bagus atas ni. Dia punya tulang belakang di tengah-tengah. Sebab tu kalau pastikan kompang tu tulang belakang di tengah-tengah. Itu yang terbaik. Macam jido ni ada tulang belakang. kan? Kompang pun ada. Okey. Itu yang bunyi. Boleh ambil satu tak contoh? Ada yang tulang belakang. Kita tu yang tu. Nampak kan? Okey. Yang ini untuk penonton. Yang ni tulang belakang dia ni. Sama yang ni kan? Kedudukan ni maksudnya dia macam ni lah. Ya, betul. Ini yang kualiti paling bagus. Bunyi dia akan seimbang. Boleh. Kita sepatutnya segmen ketiga ni segmen orang kata yang akhir lah. Tapi kita balik semula ke segmen kedua. Betul. Sebab untuk segmen teknikal tu rasa macam tak cukup lah masa singkat sangat lah masa. Singkat sangat. So minta producer tambah lagi lah ni kali. Untuk kulit kita dah selesai. Ada satu lagi. Apa dia? Apa yang alat pengukur bunyi Ya, betul. Alat pengukur bunyi. Okey. Saya pernah dengar alat tu. Okey, kalau kebiasaan kalau di tempat kami buat kompang ni, kami ukur bunyi dia. Biasa kompang jarang orang ukur kan, tapi di tempat kami jual produk kami berapa ketegangan dia, kenyaringan dia. Okey, kalau kenyaringan dia, kalau ada alat diukur lah, macam bunyi macam ni, bacaannya adalah sekitar 280 Hz. Itu yang unik dia lah, yang Hz. Kalau tegang lagi 300 Hz. Kalau kebiasaan 250 yang kami hasilkan lah, yang untuk boleh main, yang standard main. Kalau kita beli gula di pasar, kita di kedai timbang kilo kan gula. Kompak bunyinya itu yang kita ukur berapa Hz. Itu yang uniknya di pembuatan kompang Paris Sumatera lah. Maknanya kami pelanggan nak berapa, kami akan cuba buat.
Kalau pelanggan nak tegang, kita tengok kompangnya berapa, 300 Hz, kami akan buat ke 300 Hz lah. Maksimum 300. Ya betul. Kalau lebih tu dia akan pecah. Kalau kita tarik lagi okey. kuat, itu yang kajian kami lah. Itu yang, sebenarnya kompang ni memang bunyinya memang kita tahu berapa gelombang dia. Gelombang bunyi dia, frekuensi dia lah. Frekuensi dia. Macam frekuensi radio dia. pula. Ah. Dia. Itu Macam yang apa uniknya radio? di sini. Macam alat tu ada orang suggest ke untuk guna pakai ataupun Cik Monta nak cuba-cuba je? Bukan, memang ada standardnya alat tu untuk biasanya alat macam gitar kan. Kan ada berapa hertz bunyi, semua ada alat. Bunyi, ukuran bunyi memang semua ada alat. Cuma kita dalam kompang tak ada orang yang ketengahkan. Tapi ada yang pakar-pakar yang hebat-hebat yang main kompang, yang tahu suggest, dia suruh guna alat tu supaya dia tak bertindih. Maksudnya dia nak yang tegang macam mana, saya pun ikut berapa yang tegang yang macam mana yang pelanggan nak lah. Itu yang dia suruh ukur 300 Hz, dia nak kompang yang 300 Hz. Itu bunyi macam ni. Yang dia nak 250, nak kendur sikit lah. Untuk biasa kalau yang pengalaman saya lah yang order ni, ada yang pelanggan dia langsam je bunyi campur-campur. Tapi kalau yang profesional saya nampak kan, ada yang ni dia kalau melalu dia nak 250 Hz. Kalau menyelang nak 280. Yang melingkar nak 300. Itu yang dia nak kompang tu bunyi macam tu, kami ukur, kami buat, kami dapatkan apa yang dia nak. Itu yang rahsia tengok dia. Pelanggan yang order bukan kami ni, kami ikut pelanggan yang dia nak main kan. Tapi kami masukkan teknikal supaya bunyi tu dapat diukur. Dan tak ada berbalah lah. Kalau dia nak ni, tapi memang ada 3 yang berlainan. Biasa pelanggan yang profesional dia akan order kompang yang 3 berlainan bunyi. 3 untuk melalu melalu, menyelang, melingkar. Kalau boleh ceritakan siapa orang yang suggest untuk menggunakan alat tu? Yang ni sipu kompang lah biasa. Sipu kompang. Kalau di Batu Pahat memang dia top lah. Yang Cikgu Nizam lah. Itu pasal orang panggil dia sipu kompang. Kompang pun dia ukur ukur bunyi dia. Sebab ukur, lepas tu yelah dia main pun ikut grup yang melalu lain, menyelang lain, melingkar lain. Dah berapa lama guna teknik macam ni yang ukur-ukur bunyi ni? Sebenarnya sejak pembukaan pelanggan-pelanggan dah, saya bantu pada pelanggan yang profesional dia nak macam tu. Ada yang pelanggan yang tak tahu diukur, dia lebih kurang je. Saya tak kisah. Depend. Saya sebagai pembuat semua nak teknikalkan benda tu. Dia bawa kompang nak tegang macam ni, kita ukur berapa. Itulah kelebihan di pembuat kompang ni lah, pada semata. Ada tak pelanggan datang request untuk letak kerincing kat tepi-tepi tu? Ada, okey. Kami biasanya itu panggil kompang kerincing lah. Kompang kerincing. Kita pasang 3 tembaga di 3 sudut berlainan lah. Itu tembaga kepingan tu kami masukkan. 3 So memang ada buat lah kat sini? Ada buat. Dari segi harganya? Itu pertambahannya dalam flyer saya tu, kat website tu memang kita tambah dalam RM40. Tambah RM40. Untuk tambahan daripada harga kompang, contoh 85 tambah RM40 untuk tembaga tu lah. Add on RM40 lah untuk kompang kerincing. So untuk tim-tim kat luar sana, kalau awak memang ada menggunakan kompang kerincing pun boleh order kat sini. Masuk dekat website. Okay. Alat-alat lain ada tak? Hadrah atau apa, gendang-gendang? Kalau yang alat lain tu biasa kami tak buat lah. Kami order di tempat lain, rakan-rakan yang pembuatan seni. Kami boleh supply jugalah. Seperti gendang silat, rebana. Macam gong ke ada? Ada, semua ada. Tapi kami bantu rakan-rakan lain lah. Okey, Cik Monta, saya terjumpa kompang ni. Ada tanda tangan lagi menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Ni dekat mana ni? Okey, yang ni kenangan paling manis bagi kami lah pembuat kompang di Batu Pahat. Kami sebenarnya memang selalu buat pameran-pameran kompang, tapi yang ni special sikit. Kami bersama dengan Sultan Johor lah, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Semasa kembali Mahkota Johor 2015.
Kami buat pameran, kami demo pembuatan kompang. Di mana waktu tu? Di yang ni, di Batu Pahat jugalah. Di sinilah. Waktu tu dia singgah. Dia singgah di Dewan ni lah. Itu yang kami buat persembahan. Ni yang menunjukkan cara-cara pembuatan kompang bersama Tengku Mahkota Johor sekali lah. Itu yang kenangan yang paling kami takkan lupakan lah. Salah satu. Patut baldu dia merah biru merah biru. Okay. Dah 11 tahun tu, 2015. 2015. Lama. Selain daripada yang ini, ada lagi Biasa pameran lain? kalau tu setiap kami ikut pada jemputan lah. Biasa di pameran di Batu Pahat, JB, craft tangan. Kami ikutlah untuk demokan cara pembuatan kompang. Selalulah untuk kami menerima jemputan tu lah, demo. Itu memang diorang jemput, dia bayar ke apa ke? Ya, kalau di craft tangan tu memang kami bawa craft tangan Johor. Memang dijemput, dibayarlah, disponsor macam tu. Kalau selain daripada craft tangan, nak jemput Cik Mota boleh ke? Pun Untuk boleh. buat demo. Pun boleh, ataupun nak belajar di sini pun boleh. Biasa pelanggan yang berminat nak belajar cara pembuatan kompang pun kami sediakanlah perkhidmatan di sinilah. Yang nak belajar tu ada yuran ni? Kebiasaan kami buat ni, pelanggan beli kompang kami dia yang buat dan dia yang bawa balik kompang tu. Dia buat sendiri kat Dia buat situ. sendiri. Dia bayar harga kompang tu lah. Katalah ada rombongan sekolah-sekolah ke ataupun kolej-kolej nak buat lawatan dekat sini. Cik Mota terimalah. Ya, kalau biasa memang ada yang tengok pada kesesuaian kami kat sini. Memang kami menerima lah lawatan daripada sekolah yang datang. Tengok pada production di sini. Kami memang menerima lawatan. So, sebelum ni memang adalah lawatan daripada sekolah yang datang lah. Pelawat yang datang. Kalau contoh katalah. Contoh katalah. Kata siapa? Pengusi. Kata Baru pengusi. dia bisik. Dia bisik. Saya tanya. Kalau Persatuan Kompang Irama Layangan nak datang kat sini tengok-tengok, boleh? Bukan tengok ni, nak buat pun boleh. Nak buat boleh? Bukan. Kalau boleh kena buat baru tahu macam mana kualiti tu. Proses buatan kompang dibuat dan tahulah kualiti kompang macam mana. Kalau boleh jemputlah datang buat dan terus beli sekali. Okey. Kena satu hari lah. Kena satu hari masa untuk duduk di sini. Saya faham. So maksudnya dia macam ni. Okey, pengalaman ni tempat lain belum tentu dapat. So datang sini, belajar buat kompang, lepas tu kompang tu bawa balik. Awak sendiri yang buat kompang tu. Ya, betul. Bukan Cik Mota yang buat. Betul. Itu yang kami cuba ni lah, sediakan, jadi, membantu. Dapat kompang, dapat ilmu sekali. Kurang-kurangnya awak tahu. Ni proses anggik, menganggik. Ni proses menegang. Dia ada proses-proses dia tu. Kan? Barulah kita boleh sembang dengan kawan-kawan. Cerita kompang. Betul. Okey. Cik Mota, contohlah kalau ada IPT ke, pihak sekolah ke, ataupun kolej-kolej ke, dia orang nak buat bengkel kompang, lepas tu dia nak jemput Cik Mota untuk buat demo sekali kat tempat dia orang tu. Boleh ke macam tu? Pun boleh. Kalau nak datang di sini pun boleh, nak buat di tempat pun boleh, di tempat luar lah yang diminta pun boleh, di pejabat-pejabat yang ni boleh. Tapi kita cuma proses yang kedua lah, proses pemasangan je. Banyak pemasangan. Kami alu-alukan lah. Boleh buat, tapi sampai siap jugalah. Siap Cuma di sini ada proses melarik sebab tapi mesinnya tak sesuai di bawah. Nak bawa keluar. Itu yang kami untuk proses pemasangan lah. Okey, so untuk proses pertama kita tak boleh nak bawa keluar lah. Proses pertama tu tetap buat kat bengkel. Proses kedua sampai final terakhir, proses terakhir tu kita boleh buat di luar. So kepada kolej-kolej, sekolah-sekolah, IPT, IPS, IPL, tak kisahlah apa lagi. Kalau nak Cik Mota datang, just contact aja. Ataupun boleh masuk dekat website kompang.com.my. Okey, Cik Mota. Di awal perbualan kita tadi tu, kita dah dengar lah pasal cerita 400 biji tu. 400 biji sebulan. Dalam masa sebulan kan boleh buat 400 biji. So 400 biji tu terbang ke mana sebenarnya?
Okey, untuk alhamdulillah lah hari ni pun ada tempahan pun 320 biji kami. Astagfirullah. Itu pagi tadi. Alhamdulillah. Okey, biasanya kekuatan kami 400 biji saja. Biasa kalau orang yang tempah ni adalah daripada macam kraft tangan yang biasa daripada kami, kraft tangan Melaka lah. Dengan KL yang selalu order lah. KL order Encik Mokhtar? Ya. Jadi sebenarnya kalau pelanggan kami merata dunia, merata sebab dia masuk website sehingga ke Australia pun pernah kami hantar. Australia order kompak. Ya. Memang kan ada student-student kita di sana kan, ada orang Melayu sana. ada orang Melayu sana, dia orang ada selalu order lah. Dia tengok kat website kita boleh tengok ni kan merata dunia. Jadi kami pernah hantar lah. Tapi biasa kalau yang banyak ni biasa kraft tangan lah. Kraft tangan di Melaka. Itu maksudnya dia order kat sana, dia jual balik ke dia orang buat pameran? Dia orang jual balik. Biasa Ah. yang pengedar di Melaka ni selalu. Kiranya Cik Pengedar Mokhtar kraft ni tangan. supplier lah. Supplier. Dia pengilang lah. Pengilang. Betul. Tadi Cik Mokhtar cakap kompang dah sampai Australia. Betul. Dekat Australia tu harga dia sama ke lain? Okey, kalau kami sebab dah tulis di website, harga kami macam saiz 13 inci ni RM85. Orang di Melati ni dah tahu harganya RM85 juga. Yang kami tak ada cas tambahan, tetap jual RM85. Tetapi kos perhantaran ditanggung oleh pelanggan lah. Itu yang kadang-kadang kami pengalaman hantar ke UK, Pak. UK kos perhantarannya sekali ganda lebih lagi. Macam kadang-kadang sampai RM90. Padahal kompang harga baru 85 kan. Tapi itu bukan kami tanggung. Cuma harga kompang tetap RM85 juga, saiz 13. Kalau kata post di UK tu, berapa lama ambil masa untuk sampai kat sana? Pengalaman saya lah, kalau kita ada dua kalau untuk hantaran ni ada yang untuk cepat dengan lambat. Sama kita lah macam GD Express dengan kita post, ada yang lambat, ada cepat kan. Kalau biasa yang paling cepat tu dalam dijanjikan 4-5 hari. Kalau yang cepatnya lah, itu yang boleh jatuh biji dekat 90-100. Dia punya kos hantaran. Tapi tu yang pelanggan yang kena bayar bukan kami. Tapi kalau yang lama tu murah sikit. Dalam RM20-30. Tapi dalam sekitar 3 minggu. 3 minggu kami pernah hantar lah. Tapi biasa yang laju lah, yang biasa pelanggan saya order mesti hantar yang laju. Sebab takut dia rosak dah masuk. Jadi kalau untuk penghantaran tu, penghantaran jauh kan, macam ke UK, ke Australia, macam mana cara nak bungkus itu? Packaging pun main peranan pentingnya supaya nak jaga alat ni kan. Betul. Sebab tu kalau dalam kotak tu kami biasa akan pastikan ada kotak tambahan dalam dia tu. Plastik tambahan supaya kena wrapping lagi banyak-banyak lah. Kalau Wrapping bubble tu lah. semua ada. Untuk kompang sebiji satu. Itu kalau jauh lah. Itu naik flight ke? Itu naik flight kalau 4-5 hari tu yang cepatnya. Banyak cepat. Kalau laut tu lambat sikit lah. Dia tak ada masalah sebab dekat atas tekanan lain. Tak ada. Sebab dah packing kan. Biasa packing satu-satu. Kalau bubble lah kena kalau packaging. Okey Cik Mokhtar, nak tanya yang pasal ke luar negara tadi, ada tak feedback yang tak berapa sedap nak dengar lah? Contoh macam bila sampai je kualiti dah tak bagus ke apa ke? Alhamdulillah buat masa ni tiada lagi komplain lah pasal bunyi. Walaupun sejuk sebab kita dah buat dah maksimum habis dia punya renggangan dia. Bila dia sejuk tu ada turun sedikit tapi persennya dalam sekitar 10-20% je. Masih lagi dalam bunyi kompang lagi. Itu yang alhamdulillah lah boleh tak ada masalah lagi. Kalau kecuali yang saji tak rosakkan kulit je. Kalau sejuk sikit tak ada masalah. Kalau salji jangan mempah. Tahu. Itu. Kalau setakat sejuk sikit tak ada masalah lah. Cuaca sejuk kan. Macam malam kan kita malam dah sejuk masih lagi spek boleh main. Yalah sebab ni malam kat Malaysia dengan luar negara lain. Tapi masih lagi boleh. Tapi yang penting tadi yang itulah kerenggangan tu dah habis. Kalau ni tak ni problem. Memang akan sejuk dia akan terus kedut-kedut nanti kompangnya akan rosak Macam sebiji kompang yang dah siap ni, okay? Kalau kita jagalah ikut tips Cik Mokhtar bagi tadi, berapa lama waranti ketahanan dia tu?
Kalau ikut yang betul-betul kami buat, yang betul-betul dah spek yang bagus, biasa 5-6 tahun dia takkan turun. 5-6 tahun. Ya, kalau dah maksimum. Kalau yang ni lah saya cakap tadi, yang pastikan yang dah habis pijak dia ni dan pengiringan kayu ni dah kering betul-betul dengan kulitnya dah pijak renggang habis, rasanya lamalah memang. Dia memang dah habis kering, dia dah maksimum. Dah maksimum sebab kendu ni kayu belum kering. Ni belum masak lagi kulitnya. Tapi yalah, kalau harga yang kami buat RM75, kami tak boleh lah buat yang spek yang yang terbaik. Kalau yang terbaik tu ialah macam spek kereta ke potong saganya, harganya macam ni. Kalau BMW-nya harganya lain, kualitinya lain. Itu semuanya pelanggan harap fahamlah benda tu kan. Untuk penonton kat luar tu, senang cerita nak kasih lebih faham spek kompang tu macam spek pertandingan lah. Kompang untuk kita nak bawa bertanding, so kualiti tu memang nak kualiti yang betul-betul bagus lah. Macam tu. Tadi masuk pasal tips kan. Ada setengah kumpulan dia akan simpan kompang dia tu banyak kan. Ada yang letak rak, ada yang bergantung. Contohlah ada yang letak dalam rak, diorang akan letak macam gini dalam rak, ataupun kena letak macam gini. Mana yang sebenarnya lagi bagus? Biasa kalau ini lagi, kalau di rumah saya memang letak macam ni. Ni sandar-sandar macam gantung. Macam pinggan. Macam ya, betul, macam sepinggan. Kalau boleh dia kena udara kulit ni. Dia kulit betul kulit macam gini lah. Kalau ni kita susun macam ni. Mana kalau tu macam pinggan tadi yang cakap susun pinggan dia sebab kena ada udara. Macam ni boleh. Kalau macam ni? Kalau boleh, misalnya kalau boleh jarangkan antara kulit dengan kulit ni. Biasa kami letak, kalau tak ada, biasa kami letak macam ni, susun-susun. Mana kulitnya tak tertutup. Sebab lepas main, dia lembab tau kat sini. Bila lembab, dia akan rosakkan kulit. Tu yang kalau boleh nak kena apa, jangan ni lah, sebab tu dia orang gantung. Yang terbaik kan sandor, kadang macam ni lah biar dia kering dulu. Sebab kan kita main basah kan, dia akan efek juga kalau ni ni kan rosak kulit kalau basah. Kita tadi kan basah, jadi kena keringkan dulu. Kena ni, sebab tu kena letak suhu bilik. Jangan jemur, takkan jemur dia akan dia akan rosakkan lagi. Dia akan panas, dia kembut ni, dia kuncum. Jangan jemur. Pastikan kalau boleh gantung lah. Biar dia kering, baru simpan dalam beg ke dalam apa Ya, betul. Silakan. Okey, Cik Muntah, kita nak tanya pasal kenangan. Tadi cerita kenangan manis. Manis. Yang manis-manis je. Kita manis-manis dulu. Sekarang kita nak tanya yang pahit pula. Ada tak? Kalau boleh kongsikan dengan penonton kenangan-kenangan pahit sebahagian lah. Memang kalau meniaga ni mesti ada kenangan pahit. Tak selalunya manis. Okey, macam kami lah, kami buat kompang ni biasa orang order, dia tak ambil. Dia tak ambil. Bila kami dah buat, dah siap, dia tak ambil, tak jadi. Itu yang kami rasa macam kadang-kadang kita saiz tak kena. Contoh dia orang order 14 permintaan kurang, tapi dia dah ada pelanggan order, kita dah buat 14, lepas tu tiba-tiba last minute tak jadi, atau dia menghilangkan diri. Tak ambil deposit dulu ke? Biasa kami tak ambil kalau setakat bawah 50 kami tak ambil deposit lah. Kalau banyak-banyak baru kami ambil. Maknanya dalam banyak, kalau 50 tu, kalau 20 biji pun tak ambil pun kami akan sedih lah kan. Sebab lepas tu tak laku bila orang yang saiz yang tak kena saiz lah. Kalau biasa kalau saya 12 atau 13 senang jual balik. Jadi saya 14 mahal, orang jarang order. Bila jarang order, itu yang kami, itulah kenangan pahit tu. Ada jugalah yang kadang-kadang tak diambil. Untuk yang suka scam lah, senang kita suka scam orang ni, kalau boleh. Itu scam lah. Itu scam lah. Okey, untuk yang suka scam orang ni, kalau boleh berhentilah, janganlah buat benda-benda macam ni kan. Ni pasal kesianlah kat orang. Barang dah siap. Sidai orang macam ni tak berapa elok lah, tak bagus lah. So nasihat untuk diri saya juga sebenarnya.
Betul lah, harapan. Sampai sekarang masih ada lagi orang yang scam ni. Biasa kurang lah, tapi jarang-jarang lah. Jarang. Maksudnya masih ada lagi. Ada. Harap-harap kau ni tak ada. Itulah kami tak tahu masalah dia orang kan. Tapi time order tu lanjut nak order. Kemahin lagi mendesak. Mendesak, tapi bila dah siap menghilang. Itulah kenangan pahit bagi kami lah. Tapi tak kritikal sangat lah. Okey, Cik Muta, saya nak tanyalah, ada tak kumpulan-kumpulan kompang yang kat luar sana datang beli kompang kat sini, masuk dalam pertandingan dan menang dalam pertandingan tu? Ada. Oh, ada. Ada Oh, memang ramai lah. Yang menang-menang ni. yang menang-menang. Contoh yang macam sifu kompang, yang profesional. Itulah bila tu yang saya tahu macam mana dia order kompang, bunyi berlainan, pukulan berlainan daripada dia orang yang menang-menang ni lah. Yang dia antarabangsa pun ada pernah menang. Banyak tim-tim yang menang lah, tu yang saya tahu. Oh, macam ni dia punya teknik dia. Itu yang saya ketengahkan lah kalau boleh. Pukulan tu mesti ada pelbagai lah. Maksudnya bunyi tu ada pelbagai rentak lah kan. Kalau satu bunyi je itu yang tak sedap tu. Yang kaki masuk pertandingan, ni lah tempat dia. Banyak sebenarnya Cik Mota nak kongsi. Okay. So korang datang je terus kat sini. Nanti kita ceritalah. Dia punya bunyi beza-beza tu sama macam main gitar. Ya. Ada not A, B, C kan. Dia ada kompang pun macam tu sepatutnya. Itu yang saya belajar daripada pembeli Bukan saya belajar. Bila yang dia menang, Betul. dia pernah menang, dia dah tahu teknik macam tu. Kompang macam tu susunan dia. Tapi Jido tak macam tu lah. Jido dia satu bass saja lah. Satu mesti ada bunyi bass lah. Bunyi bass. Kalau satu ketegang, satu kendur. Pastikan bunyi bass. Itu yang kami lah, kami faham. Okey, Cik Mota. Kita ni dah nak sampai hujung dah ni. Ya, betul. Sembang pun dah sembang. Teknikal pun dah. Kenangan pun dah. Apa harapan Cik Mota? Harapan saya supaya kompang ni akan terus dimartabatkan. Jangan hilang lah. Terima kasih pada tim rakan-rakan lah yang sudi ketengahkan kompang. Itu yang saya terharu. Dan saya support lah semua program yang akan cuba ketengahkan kompang ni lah. Kompang Risi dengan Jido kan. Itulah harapan saya. Kau boleh teruskan memmartabatkan kompang. Bila kompang dah ketengah, kami pembuat kompang pun akan bertahan lagi lah. Mencari rezeki. InsyaAllah. Itu harapan saya lah. So, untuk kumpulan-kumpulan kompang yang ada kat luar sana, boleh datang terus dekat bengkel Cik Mota ni. Kalau boleh kita support lah. Kita sama-sama support Cik Mota punya perniagaan turun-temurun yang ini. Apa yang saya difahamkan, banyak kumpulan-kumpulan kompang yang memenangi pertandingan kompang kat luar sana, datang beli kompang kat sini. Memang sinilah tempatnya. Okey Cik Mota. Harapan pun sudah. Apa lagi? Promote lah. Okey. Promote. Okey. Selain daripada website tadi tu, ada tak? Lain. Media sosial lain. Memang kalau kami, memang marketing kami di sosmed lah, sosial media. Pertama di Facebook, semua Facebook, Instagram. Facebook apa nama? Semua pembuat kompang Batu Pahat. Pembuat kompang Batu Pahat. Boleh kat Facebook, Instagram, kat TikTok. Semua inilah pembuat kompang Batu Pahat. Nama yang sama lah. Ya, nama pembuat yang kompang sama. Batu Pahat. Maksudnya dekat Batu Pahat memang Cik Mota. Memang tak ada orang lain. Memang TikTok tu lah saya lah yang punya. Boleh rujuk. Jadi adminnya siapa tu? Saya lah. Macam Mota admin. Lepas tu siapa yang nak buat kompang? Saya buat bulan malam. Marketing pun dia buat kompang pun dia. Boleh. Okey, kita cuma nak tanya ni soalan ringkas-ringkas je lah. Cik Mota ni buat kompang. Ya kita tahu pandai buat kompang. Mainnya pandai tak? Mainnya taklah sehebat yang selevel guru. Sekarang untuk main-main biasa masih boleh dimain. Mana ada orang hebat cakap macam ni. Dia simpan tu. Okey. Cik Mota ni buat kompang pandai. Kita tahulah. Orang buat semua penonton semua tahu. Semua kenal. Tapi main kompang ni tu pandai tak? Boleh, jom kita main. Boleh. Sama-sama. Jom.
Allahumma salli ala Muhammad. Kami sumbang lagi. Okey. So, sebenarnya kita pun dah sampai ke Betul. hujung rancangan. Ya. So, terima kasih banyaklah Cik Terima Mota kasih. sebab sudi menerima kunjungan kami kembali sembang cerita Kita kompang di Batu Pahat ni. Sama, terima kasih juga lah pada rakan-rakan yang sudi ada. Semoga satu hari nanti kita akan dapat kembali ke sini dan jumpa lagi. InsyaAllah. So, kita nak tutup ni macam biasa. Macam biasa. Okey. Kumpulan mana pula selepas ini?